Part 5. Dari perang kecil jadi perang dunia besar. Jadi pada 26 Julai 1914, Austria-Hungary rasmi isytihar perang dengan Serbia. Sepatutnya perang ni kecil je antara dua negara terlibat. Tapi Rusia ni geng rapat dengan Serbia sebab sama bangsa Slavik. Tak nak tengok Serbia ni kena belasah seorang-seorang. Dia nak bela Serbia. Jadi pada 29 Julai 1914, Rusia pun mula mobilisasi tentera untuk lindungi Serbia dari Austria. Masalahnya bila Rusia gerak askar, Jerman geng rapat Austria ni anggap itu ancaman. Jadi pada 1 Ogos 1914, Jerman isytihar perang dengan Rusia sebab nak bela Austria. Tak cukup dengan tu, 3 Ogos Jerman pula isytihar perang dengan Perancis, geng Rusia. Lepas tu Jerman masuk Belgium untuk serang Perancis dari tepi. United Kingdom pun marah sebab Belgium tu negara neutral. Jadi pada 4 Ogos 1914, UK pun isytihar perang dengan Jerman. Dalam masa tak sampai 2 minggu, hampir seluruh Eropah terbakar. Dan inilah titik mula Perang Dunia Pertama. Bayangkan semua ni bermula daripada satu lawatan rasmi, 12 tembakan dekat Sarajevo. Dari kisah peribadi jadi perang yang merenggut jutaan nyawa.